Kenyataan-kenyataan beliau sebelum ni seperti orang yang ada masalah kesihatan mental. Ramadan macam biasa, macam biasa. Sekolah kita macam biasa, tak ada. Balik awal ke tak ada? Tak balik awal kenapa? Kau dia buka puasa awal pun. Henshin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan mengumumkan 10 inisiatif baru kepada warga pendidik seluruh negara. Saya rasa sangat susah menjadi pembaca berita. Saya sangkakan ia satu tugasan yang mudah, tapi sebenarnya tidak. Saudara perasan tak berkenaan dengan Menteri Pendidikan ni, YB Fazlina Siddiq, ahli parlimen Nibong Tebal ni? Saya rasa beliau ni kemungkinan ada masalah kesihatan mental. Kenapa saya bercakap demikian? Kerana banyak kenyataan-kenyataan beliau sebelum ni seperti orang yang ada masalah kesihatan mental. Ramadan macam biasa, macam biasa. Sekolah kita macam biasa, tak ada. Balik awal ke tak ada? Tak balik awal kenapa? Kau dia buka puasa awal pun. Hari dia boleh balik awal. Pak Hassan dia ada balik awal kan? Bukan itu saja. Dengan cara beliau menjawab soalan-soalan di dalam Dewan Rakyat, di dalam Parlimen, penuh beremosi sehingga menghentak-hentakkan meja. Saya sudah bagi jaminan kita akan selesaikan. Saya dah bagi jaminan. Hanya otoriti daripada KPM. Cukup yang berhormat. Tapi relax yang berhormat. Nanti saya cuba tanya satu soalan. Penting untuk saya beritahu yang berhormat. Penting yang berhormat. Bagi saya belum ada sejarah lagi sebagai seorang menteri, ya, apabila menjawab soalan ahli-ahli Parlimen di dalam Dewan Rakyat begitu beremosi, ya, begitu defensif dan beremosi, dan tidak boleh menerima teguran dan pandangan orang lain. Jadi ada yang berkata ini mungkin ada berkenaan dengan masalah kesihatan mental. Jadi bagi saya YB Fazlina Siddiq ni, Menteri Pendidikan ni, perlu disemak kesihatan mental dia. Jadi siapa yang boleh mengeluarkan arahan untuk semak kesihatan mental menteri ni? Tak lain tak bukan ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ya, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengeluarkan arahan supaya YB Fazlina Siddiq ni pergi membuat mendapatkan rawatan ataupun ujian menyemak kesihatan mental dia sendiri, Fazlina Siddiq ni. Jadi saya cadangkan supaya Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli, ya, untuk memanggil Menteri Pendidikan ni dan membuat ujian dan menyemak kesihatan mental. Saya rasa, saya tak tuduh, tapi saya rasa YB Fazlina Siddiq ni perlu disemak kesihatan mental dia. Dia seperti seseorang yang kemungkinan ada masalah kesihatan mental, ya. Jadi yalah, banyak aduan-aduan dibuat ataupun isu-isu yang timbul di dalam kementerian beliau. Kita nampak beliau tak boleh tangani tetapi beremosi, macam tak boleh ditegur langsung, tegur tak boleh, terima pandangan tak boleh. Ini juga apa seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, ya, mantan rakan sekabinet bersama dengan Fazlina Siddiq ni. Dan Nik Nazmi juga, ahli parlimen juga, Setiawangsa juga menegur, ya. Beliau juga ialah mantan menteri, ya, sekabinet dengan Fazlina Siddiq. Jadi mereka-mereka ni berani berkata ataupun bersuara kerana mereka tidak berada dalam kabinet. Saya yakin rakan-rakan Fazlina Siddiq ni yang berada dalam kabinet itu, menteri-menteri kabinet, mereka tahu karakter dan nampak siapa Fazlina Siddiq ni, tetapi mereka merahsiakan. Jadi saya rasa kerajaan perlulah bertanggungjawab, Anwar Ibrahim perlu bertanggungjawab, kerana yang melantik Fazlina Siddiq ni ialah Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri. Beliau lah yang ada kuasa melantik. Tetapi kalau Anwar ni, ya, tidak pedulikan rakyat dan tidak pedulikan nasib anak-anak kita, Kementerian Pendidikan, dan membiarkan Fazlina Siddiq ni terus berkuasa seperti seorang diktator di dalam Kementerian Pendidikan, saya beranggapan bahawa negara ini akan hancur. Masa depan anak-anak kita pun, masa depan nusa bangsa akan hancur. Kerana Kementerian Pendidikan ni satu kementerian yang begitu penting untuk hala tuju anak-anak bangsa kita. Jikalau kita mempunyai menteri yang beremosi, mungkin ada masalah kesihatan mental, maka hancurlah generasi yang akan datang ini.
kerana seorang menteri yang gagal mengurus dengan baik kementerian beliau, maka ini akan mendatangkan satu malapetaka kepada generasi yang akan datang. Ini perkara serius ya. Kita minta supaya Fazlina Siddiq disemak kesihatan mental dia, bukan sekadar pelajar, dan guru-guru beliau sendiri perlu semak kesihatan mental beliau. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.